Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pagi ini saya akan membuat kenyataan media ahli Dewan Undangan Negeri bagi Barisan Nasional Negeri Sembilan. UMNO Barisan Nasional Negeri Sembilan mengambil maklum berkenaan dengan krisis yang melibatkan institusi adat dan perlembagaan di Negeri Sembilan. Saya bersama dengan 13 orang ahli Dewan Undangan Negeri yang mewakili UMNO Barisan Nasional Negeri Sembilan sangat berduka cita dan kecewa dengan krisis yang berlaku. Sebagai sebuah parti yang sangat menghormati institusi adat dan perlembagaan, kami tidak akan sesekali mengambil pendirian untuk mencampuri urusan yang berkaitan. Sebagai makluman, saya bersama dengan Esko daripada UMNO Barisan Nasional tidak pernah dimaklumkan dalam sebarang perbincangan di peringkat kerajaan negeri dan hanya mengetahui krisis ini apabila keadaan sudah berada pada tahap kritikal sehingga menjadi perdebatan umum. Yang Amat Berhormat Menteri Besar sewajarnya memainkan peranan dan menggunakan kebijaksanaan beliau sebagai Menteri Besar dalam krisis ini. Krisis yang berlaku ini dilihat bakal menjejaskan pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan dan secara tidak langsung memberi kesan yang sangat mendalam kepada kestabilan kerajaan serta keharmonian rakyat. Sehubungan dengan itu, saya ingin mengumumkan kesemua 14 adun UMNO Barisan Nasional Negeri Sembilan dengan ini sebulat suara hilang kepercayaan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan dan menarik sokongan terhadap kerajaan negeri pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan. Kami juga ingin menegaskan bahawa kami mendukung penuh serta mempertahankan institusi adat dan perlembagaan serta undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Sembilan dan mahukan kerajaan yang stabil supaya dapat memainkan peranan sebaik mungkin dalam pentadbiran negeri sekaligus dapat memberikan fokus kepada objektif mensejahterakan rakyat dan ekonomi negeri. Pemakluman rasmi akan dihantar kepada Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri dan juga Setiausaha Dewan Undangan Negeri selepas selesai sidang media ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.